Assalamualaikum dan selamat petang . Okey, ni nak kongsi sikit . Okey, ni 5 nipis bakal jambak original. Ni yang tahun 2025 bulan 12 mai saya petik. Bulan 12 dengan bulan 1 kira saya harus habis lah. Tinggal macam ni lah. Macam ni sikit-sikit kita tak kira buah . Ni yang tahun 2026. Kita baru lepis kutip buah ni. Ni bukti tangkai-tangkai ni. Ni pokok ni kat VTT saya ada. Korang boleh tengok. Dia ada date pun semua itu. Ni semua banyak buah. Ini usia dekat 2 tahun lah. Ni dia punya hasil dekat 25 kilo, 30 kilo. Masa saya kutip lah. Ni dia dah keluar bunga. Baru petik buah. Ni bukti. Tapi baru keluar mata ketam lah. Ni tengok. Ni bunga ni yang tahun 2025. Ni kau tengok sepanjang ranting ni. Ni kau tengok ni. Ni ranting. Tu sampai bawah. Boleh kata satu kaki lah. Ni kau tengok sini . Satu kaki lah. Daripada ranting dia akan keluar bunga. Sebab tu hasil buah dia banyak. Buah hasil dia pun banyak. Ni sekadar perkongsian je lah. Ni tengok dia dah keluar tu. Tu bunga dah keluar balik tu sampai ranting tu. Ni buah baru lepas kita petik lah. Ni dahan dia. Tu. Kau tengok sendiri lah bunga dia tu. Ni sampai ni ranting. Ni dahan buah yang lepas kita petik. Ni lagi bunga. Tu cuba kau dia jauh tengok ranting. Satu kaki, bila ada ranting yang satu kaki lebih lah. Ni satu kaki lebih. Tu. Kita tengok. Satu kaki lebih dia keluar bunga kat daripada situ. Tu nampak. Sebab tu dia hasil dia buah banyak. Ni baru mata ketam lah. Dia baru keluar mata ketam. Tu baru mata ketam. Banyak lah. Baru mata ketam nampak. Ni lagi seminggu lebih saya akan update. Kau tengok ni hasil pokok ni. Dia tak pernah putus buah. Ni baru yang bunga yang ni kita kira hasil yang tahun 2026. Ni yang tahun 2025. Walaupun kita petik tahun bulan 1 tahun 2026, tapi hasil tahun 2025. Yang ni yang keluar ni baru kita kira. Baru kita kira hasil dia yang tahun 2026 tu. Kau tengok. Dia dah keluar. Baru petik. Ini dekat WTT saya ada video. Saya update semasa ke semasa tu. Dan tangkai hak lama pun tak kering lagi. Nampak. Banyaklah bunga tu. Baru mata ketam nampak. Keseluruhan ni. Tu tangkai pun tak kering lagi nampak. Ni bukti yang kita dah petik buah. Tengok tu. Banyak bunga. Hasil ni pokok ni memang banyak lah. Puas hatilah kita tanam komersial. Pastikan yang original lah. Original 5 nipis bakal jambak. Ini kita panggil dia 5 nipis bakal jambak. Dia keluar bunga semua berjambak. Ini ada tersenarai di dalam Jabatan Pertanian. Nama dia di dalam Jabatan Pertanian M49. Tak silap saya. M49 ke M9 macam tu lah. Nanti saya akan update tu tengok. Tu tengok bunga. Ini hak usia 4 tahun lebih ni. Ni pun sama tu. Tengok. Dah mercik-recik dah bunga. Tu. Tapi dia tak pecah habis semua lagi lah. Tak nampak lagi lah tu. Baru keluar mata ketam. Tu. Baru keluar mata ketam lah. Tengok. Ni tangkai. Tangkai buah ni baru petik. Ni baru petik. Tu. Tangkai buah dah. Baru petik tu. Ni dah keluar bunga balik lah. Ni semua tangkai-tangkai buah yang baru lepas petik. Ni dah kering. Tu dia dah mercik-recik dah bunga tu. Ni usia 4 tahun lebih. Ini pun sama juga. Ini usia 1 tahun lebih. Okey, ni sekadar perkongsian. Tengok tu hasil 5 nipis bakal jambak original. Ni usia 1 tahun lebih, dekat 2 tahun lah. Ni saiz pokok.